Ikan setiap minggu. Kalau ada, adalah. Kalau tiada, tidak. Apa Kopral Fishing? Selamat pagi guys. Kita sedang di lokasi membeli udang. Hujan lebat pula. Kita tunggu si Paci pasang kanopi ya, untuk beli umpan. Lebat hujan. Selamat pagi guys. Kita sudah sampai di Borneo. Air sedang surut kan. Cuaca pun tadi hujan, sampai sini masih mendung. Jadi kita turunkan harta pencarian kita. Oke, kita angkat. Jangan laju-laju lah, sakit pinggang kan. Iya, ini confirm jangan laju ah. Ikan besar jadi sasaran, ikan kecil jadi tumpuan. Kopral Fishing, oh Kopral Fishing. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah tiba di spot yang pertama. Depan ni saja, supaya jauh-jauh. Dengan balingan pertama telah ditujukan ke arah sungai. Dengan ini menyusun samurai-samurai dia yang akan digunakan. Woi, perambut 5 meter. Jadi kalau ada strike, kita akan saksikan sebentar lagi. Kanduri ke bro? Strike guys. Ah, duri. Ya. Daga ikan duri, makan gitu. Strike guys, ikan duri. Duri lagi. Ah. Gelama guys. Baling tepi pun gelama. Tuh. Kau punya pancing. Baik. Tapi kecil ya. Oh, anak gulama bro. Aduh. Cepat habis umpan sama. Tak tahu dia strike ke bro. Sudah. Saya punya saudara. Strike dah lama. Oh, dia buang je umpan. Oi, belagak ni. Usah umpan aku guna. Oh, ini orang bawa mancing, dia duduk makan. Macam mana dah dapat ikan balik ni? Macam mana dapat ikan? Samyang. Okey, sampai sudah kita punya Maggi ni. Ini kita makan dulu ah. Senyum masih. Sangkut. Aduh. Lama sudah dia tarik tu. Aduh. Sayang. Oi, lama sudah. Sayang kau bro. Aduh. Adungan. Strike. Oh, jenah lagi. Jenah guys. Jenah lagi. Hui. Cuma jenah ni tak nak online lah. Biasa saja. Biasa saja. Saya tidur tadi. Kena tarik pula. Terima kasih rezeki. Tarik kawan saya. Oh, jenah. Oh, jenah lagi. Guys. Jenah lagi. Memang jenah ni tak nak online lah.
Pandai dah. Kita dok struggle lawan dengan ikan duri. Dia dapat jenis tahun ni. Dia ada fight saya ni. Ada tu. Orang tak ya. Abang mah. Saya punya saudara. Dah lama tak makan lagi ni. Nasib baik tak kena duri di muka aku bro. Ikan duri geng. Dia yang nak kacau umpan tau. Kerapu apa? Ha? Kerapu. Kerapu manis. Kerapu manis. Tekong. Oh. Belum ah. Strike kawan ke? Tekong strike kerapu lagi. Kerapu manis lagi di sini. Spot dia ni. Tekong. Strike lagi tekong saya. Yuhu. Tapa tekong. Strike. Siakap. GT kena perut. Sabar lazim. GT guys. Adalah rezeki kena badan. Pancing pula. Gerut guys. Biasa saja ikan biasa. Ikan biasa. Kapal Azim tu kau rakam. Azim. Ikan Azim. Biasa saja ikan biasa saja. Strike lagi. Strike sudah kawan saya. Gerut bang. Ikan Padu. Ikan biasa kapal Azim tu kau rakam. Hendak lah. Azim. Nampak juga. Ikan Azim. Wih jenah. Untuk mempermainkan cintaku. Patutlah. Jenah. Mempermainkan cintaku. Jenah. Kawan saya strike oh. Tanya Azim. Tanya. Ikan duri. Azim relax ya, dia nampak saya dapat ikan. Ikan gelama guys. Size mega. Biasa saja bosku. Ikan kecil saja. Bukan. Nampak. Gelama guys lagi. Oh, ada pecik-pecik tu. Rezeki biarpun gelama, janji Ike. Double strike. Oh. Galama guys. Itu dia abang. Ada lagi satu. Okay, bye. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Dengan ini saya mengisytiharkan Besok cuti. perut lap. Bapak apa ni? Nasi kuning. Ni. Kan kaki saya. Jadi kita makan nasi dulu dengan menunggu ikan yang sambil entah apa saya cakap ni, lapar. Ada sudah tu Azim? Ada sudah tu? Tarik kah? Ni lah. Strike kah? Macam tapi Tak apa, saya rakam. Tapi. Dah tapi. tak payahlah setan. Tu Dia tahu gak apa gak yang keluar kan. dia strike dragon no.
Strike ko, kawan saya. Mantap Lazim, gelek dulu. Tung 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 cang, tung 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 cang, coba. Strike. Oh, ambil sok. Itu dia, padungan. Strike. Mana? Sangkut kot. Mana satu ni? Ada tu, ada. Jenah. Ada tu, ada. Gulama. Double strike. Tengok sikit. Ini hari-hari dia. Ini kali dia handal lah. Dia tabur nama ni. Besar. Jelele. Ini kali dia memang ada jelele. Pandai strike kawan dia. Biasa saja bosku. Ikan kecil sudah. Jenah hok lagi bosku. Nampak. Abang mo makin besar oh. Dah lama guys lagi. Oh, dia Strike GT. Duri. Abang mah habis tali orang. Azim relax je dia nampak so. Double strike. Babong keluar dah. dah lama. Dah lama guys. Itu dia abang. Ada lagi. Dia melawan tu. Jap sini. Okey. Sabar. Okey. Relax. Nah, kenapa minyak lama kita cari dia bro. Ya beda-bedu. Gelek ah? Hah? Tidak. Kalau kau sudi menyentuhi hatiku, aku kan selalu dekat padamu. Tapi jangan kemana. Pagi-pagi butul, masih kabus di sungai. Kita turun awal gear semua siap bah tadi malam lagi. Kawan semua semangat, kopi panas masih berasap. Hari ini kalau indah strike memang haram bah siapa salah. Angin tiup sepoi, air pun tenangam. Corang goyang sikit hati terus rasa macam nangam di jam. Dari kampung sampai laut biru Azim. Maka berakhirlah sudah episod kali ini. Maka berakhirlah sudah pemancingan kita pada hari ini. Dengan setiap seorang ada strike, semua saiz kecil-kecil. Jadi kita akan beransur naik ke daratan. Jangan lupa subscribe ya guys. Jumpa di episod yang seterusnya. Hello guys. Inilah hasil kami. Ada jenah gelama besar-besar oh. Sekarang Gelama ikan kerapu manis, kerapu minyak. Ada ikan GT dengan gerut-gerut. Inilah hasil kami. Oke, jumpa di video yang akan datang. Ayam go sing ayam. Oke, terima kasih.